Ada. Apa beza charger korang dengan benda alah ni? Selepas dapat kunci, korang mestilah nak check korang punya rumah ada elektrik ke, tak ada elektrik ke, betul tak? So, benda ni, charger korang ni just boleh detect sama ada elektrik ke, tak ada ke. Bila korang cucuk je, korang charge handphone korang, korang tengok, ada. Tapi, dengan benda alah ni, benda ni adalah socket tester. So, socket tester ni, korang boleh detect sama ada dia ada missing ground ke, dia ada reverse ke, ground yang reverse ke, dia ada bacaan dekat sini. Socket tester ni juga, dia boleh detect sama ada pole dia tu neutral ke neutral, earthing ke earthing, live ke live. So, lampu indikator ni akan menyala juga. Kalau charger korang ni dia setakat bila korang cucuk tu, korang charge handphone, keluar charge macam tu. Itu sahaja. So korang tak tahu sama ada kalau korang charge tu, korang tengok kenapa tak ni, korang tak tahu apa masalah dia. Dengan socket tester ni, korang boleh detect apa masalah dia. So sekiranya ada masalah, kita boleh detect pakai socket tester. So korang, kalau korang nak buat inspection, korang malas nak buat sendiri, korang takut ditolak oleh developer, so korang boleh contact team LSB. Bukan macam ni guys. Let LSB secure your investment.